Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Naja dan abang saya. So, hari ni kami berdua nak makan udang galah masak sambal. Setelah sekian lama Naja tak makan udang galah. So, pada video kali ni adalah rezeki Naja untuk makan udang galah. Sebab mak Najwa dia cari dekat dia post lah, dia cari. Lepas tu dia pergi cari dekat Pasar Pudu. Akhirnya ada juga udang galah ni. So, belilah dan buat mukbang. Sebab dah lama lah tak makan udang galah ni. Najwa teringin sebab udang galah ni kan dia besar-besarkan gemuk-gemuk. Lepas tu sedap lah kalau buat sambal, masak sambal macam tu. Lepas tu kita ada salad juga. So, kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. Amin. Najwa tak sabar nak rasa. Jomlah kita mula rasa. Najwa nak rasa sambal dia dulu tau. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup rasa. Sedap. Rasa nasi dengan sambal dia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Korang memang sedap gila. Dia sambal dia tu ada rasa udang. Dia air udang dia. So, Najwa nak rasa udang dia. Ui, besarnya kepala dia, tengok tu. Bulat tau, gemuk. Ui. Nampak tak ni dalam dia? Tak sabarnya rasa. Bismillah. Ini sedap orang. Rasa lemak dia punya otak tu. Sedap ni, Beb? Tu lah, dia punya isi tu memang sedap. Rasa dia lain dengan yang udang biasa. Dia isi dia lebih manis dan besarlah, tebal-tebal. Sebab itulah mahal. Mercik-mercik. Sumpah memang sedap gila. Mercik-mercik lah korang. Nasib baik tak masuk mata. Kalau masuk mata dia pedih sebab dia ada rasa pedas-pedas mancing macam tu. Tapi sedap korang, memang sumpah sedap gila. Dia punya sambal tu memang cukup rasa.
dia punya badan dia kecil tapi kepala dia besar. Kepala dia tu yang sedap kan. Nasi ni panas-panas lagi tak, baru masak. Uish, besarnya ni. Kepala dia tu nak makan nanti lepas video. Nanti bila lepas video ni tak tahu lah, dia rasa nikmat macam tu. Sumpah nikmat gila korang. Wish, besar-besar korang. Memang puas gila hati. Uish. Memang kenyang gila lah korang. Macam tak tahulah kenapa dalam banyak-banyak sambal kan. Macam ada sambal ayam, sambal sotong, sambal telur. Najwa paling suka sambal udang. Sebab dia punya air udang tu dia tercampur dengan sambal, so dia aja sedap lah kan. So memang kenyang gila lah. Memang kenyang sangat. Dan ni ada yang tak habis sebab kita orang dah kenyang. Sebab dia punya udang tu besar-besar tau. So nanti yang ni macam biasalah Najwa makan lepas video. Alhamdulillah guys, Najwa dah kenyang. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarang hill.